Assalamualaikum dan salam Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah episod terakhir Ramadan kita, rancangan kita pada kali ini iaitu Refleksi dan Ramadan R&R. Dan sepatutnya Ramadan ni adalah bulan yang sabar. Tapi kenapa waktu puasa kita lebih cepat marah, kita jadi sensitif, kita jadi mudah terasa. Itu yang kita akan kupaskan pada hari ini bersama tetamu kita, bersama panel kita, iaitu Prof. Dr. Huzili Hussein, Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah baik. Apa khabar Siti? Alhamdulillah baik, Prof. Macam mana puasa hari ini, Prof? Okey. Okey, setakat ni tak tinggal lagi. Memang tak tinggal lah. InsyaAllah tak tinggal lah, Prof. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik mengurus emosi dan cabaran sepanjang Ramadan. Seperti yang kita sedia maklum lah. Selalunya bulan puasa ni kita menghadapi pelbagai cabaran, terutamanya dari segi emosi. Dan mungkin hari ini kita nak kongsikan dengan penonton kita berkenaan emosi ketika bulan Ramadan ni, Prof. Jadi pada pandangan Prof lah, pada pandangan Prof, perspektif umum kita nak tahu mengenai apa itu Ramadan, Prof. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita kupas dengan lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana buat program berimpak bagi saya. Dan sebenarnya kita faham bahawa semua orang bercakap pasal Ramadan. Kita dah beberapa hari dalam bulan Ramadan ni kita dapati bahawa ada yang semangat kuat lagi. Betul. Ada yang semangat makin kendur. Ada yang tak naik-naik semangat tersebut. Jadi maknanya jelas pada kita bahawa sebenarnya kita lupa bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan mendidik ummah ataupun madrasah kepimpinan yang kita mesti lalui. Saya begini ya Siti, sebenarnya bila kita bercakap tentang Ramadan ni, kita kena ingat bahawa ramai dalam kalangan kita ni Ramadan ni dia masih lagi memikirkan nostalgia. Betul. Kalau saya lah, kalau kadang-kadang ada juga, bagus juga nostalgia ni. Itu kita ingat masakan mak saya, saya ingat masa kecil-kecil dulu, siap buluh untuk main beriang buluh, lepas tu main bunga api dan sebagainya. Persoalannya, adakah kita boleh berdiri di atas nostalgia tersebut? Ini soalnya. Adakah kita boleh membina karakter di atas nostalgia tersebut? Sebab tu kadang-kadang, bila kita bercakap kita nak healing kan, kita pergi pantai, kita pergi bercuti, mana-mana negara kita bercuti. Balik macam tu juga. Sebab kita dapati bahawa healing sebenarnya adalah muktamad dalam kehidupan kita adalah untuk mendekati Tuhan. Selagi kita tidak ada urusan yang baik dengan Allah SWT, selagi itu kita akan tidak dapat untuk healing yang terbaik. Samalah dengan Ramadan. Adakah nostalgia ini boleh membantu untuk kita menjadi orang yang terbaik? Jadi isunya sekarang ialah bahawa kita ini, package Ramadan ini, kita memasukkan sekali nostalgia, tak apa, tak ada masalah. Tetapi kita membesarkan nostalgia tersebut yang menyebabkan isu untuk membina karakter kita sebagai seorang Muslim yang baik adalah tertinggal ke belakang kerana kita meletakkan nostalgia itu di depan. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa cara kita nak pastikan bahawa kita berada dalam keadaan di mana kita meletakkan bahawa untuk menjadi seorang yang Muslim yang sejati, yang berkarakter ini, kita mesti meletakkan diri kita, hubungan kita yang baik dengan Allah SWT. Saya paling mudah je. Saya kadang-kadang, kalau ada orang yang rapat dengan kita, dengan tak rapat dengan kita, beza. Kalau orang rapat dengan kita, dia datang, dia telefon, dia WhatsApp pun kita layan dengan elok. Tapi kalau orang tak rapat dengan kita, tiba-tiba adalah telefon kita, lepas tu tak bagi nama, lepas tu minta pula urusan macam-macam. Kita nak layan pun rasa macam syak wasangka juga. Betul ke dia orang ni betul-betul? Adalah kerana kita tidak rapat. Jadi soalnya adalah sekarang kita kena rapat. Bila kita nak rapat ini, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah nak rapat dengan Tuhan. Yang terbaik adalah dalam bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Ramadan ini adalah puasa itu adalah untuk kamu. Untukmu ya Allah. Allahumma laka somna. Aku berpuasa kerana-Mu Allah. Wabika aman. Aku beriman kerana-Mu ya Allah. Lepas tu aku berbuka puasa dengan rezeki-Mu ya Allah. Bermakna bagaimana ikrar kita nak beritahu bahawa kita berpuasa dengan Allah kepada Allah. Sebab itulah dalam hadis Nabi menyebut bahawa antara kebaikan-kebaikan anak Nabi Adam ini diberi antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Tetapi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi lebih daripada itu kerana engkau berpuasa untuk aku. Itu maksudnya janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka dalam hal demikian, selagi kita tidak uruskan urusan kita dengan Tuhan ni, selagi kita ada masalah. Betul. Selagi itulah. Saya kata contohlah, katalah contoh Siti ke sebagainya ada masalah dengan saya lah kan. Lepas tu ada
ada buat mengumpat kat saya lah kata contoh. Lepas tu saya tak tahu Siti mengumpat kat saya. Lepas tu itu merupakan sudah dosa kalau kita tengok keadaan perbuatan kita. Tetapi oleh kerana kita tak jaga urusan kita dengan Allah. Maka dalam keadaan begitu, kita berterusan. Tapi kalau kita jaga urusan kita dengan Tuhan, kita tak buat macam tu. Kita tak mengumpat, tak pergi buruk sangka pada orang. Kita boleh menerima teguran dengan baik. Kerana kita tahu bahawa Allah adalah sesatunya panduan hidup kita yang memberi jalan pada kita, melalui sunnahnya dan sebagainya, Al-Qurannya, maka kita dapati itu merupakan pimpinan hidup kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya merumuskan soalan pertama ini. Selagi awak tidak dekat dengan Tuhan dan menggunakan Ramadan sepenuhnya sebagai platform terbaik untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, selagi itulah emosi awak akan menghadapi masalah. Sampai bila-bila. Okey, itu permulaan kepada emosi dalam bulan Ramadan dah. Memang satu perkongsian sangat menarik, Prof. Siti dah tak boleh nak masuk. Apa semua Prof dah bagi memang sangat cantik, sangat menarik dan padat kepada penonton kita. Jadi dari sudut psikologi, ini kebanyakan orang tertanya-tanya lah, Prof, dari sudut psikologi. Kenapa emosi kita mudah terganggu? Terutama ketika bulan Ramadan. Adakah disebabkan lapar ataupun tekanan ataupun kurang tidur ke, kurang rehat ke, macam mana, Prof? Saya nampak dalam bulan Ramadan ni, kita terganggu ni kerana kita tak boleh buat benda biasa. Sebab tu kalau kita tengok sekarang kalau orang bercakap, kalau orang bercakap benda mudah lah, dia kata apa? Ni aku ada benda nak cakap dengan kau ni, nak membawang kan. Lepas tu dia akan cakap, tak apa, nanti buka puasa. Lepas buka puasa baru kita bercakap. Jadi dalam bahasa Kelantan dia pakai sengkak. Sekak sebab. Sekak sebab. Jadi sebab dia tak boleh nak sharing. Alah, lambat lagi lah nak buka puasa. Sama lah dengan geng-geng merokok. Geng-geng merokok ni dia tunggu kerisauan dia tu adalah begitu tinggi kerana dia dapat melepaskan kerisauan dia adalah selepas dia merokok. Jadi sebenarnya keserabutan ini datang adalah kerana dia tak boleh buat benda-benda biasa pada hari biasa. Contoh kalau kita tengok rutin. Bangun pagi, pergi jumpa dengan kawan-kawan. Lepas tu datang ke universiti, lepas tu punch card ataupun masukkan ke attendance. Lepas tu keluar pula minum teh. Kata orang tu, kata orang ni, mengumpat ni. Lepas tu geng-geng pula, hoha ke sini. Sedangkan dalam bulan Ramadan, kita kena jaga adab kita tarbiyah pula. Lepas tu petang pula, ni pula, bawa anak jalan-jalan pula, itu gini, makan, minum dan sebagainya. Semua tu tak dapat dilakukan. Betul. Bila tak lakukan, ialah bila kita tanya balik, kenapa? Kerana aku berpuasa kerana Allah. Bila berpuasa kerana Allah, aku takkan lakukan ini kerana perintah Allah Ta'ala jadikan kita. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ni, ramai yang nampak tak apa, nak senyum kan, nak musik-musik, nak gurau-gurau pun tak boleh. Kerana dalam Ramadan ini kita ada adab yang perlu kita jaga. Sebenarnya, keadaan itu salah bagi saya. Sebenarnya, biasa je. Kita sebenarnya bulan Ramadan biasa je. Kita sahur. Bagaimana ada orang sama ada dia selera makan atau tidak selera makan bulan sahur, itu ialah kerana dia bersahur untuk makan. Tapi kalau dia niat bersahur untuk dapat keberkatan, beza. Beza. Saya bangun sahur, katalah contoh, untuk dapat keberkatan kerana nak doa waktu sahur tersebut. Inilah antara intipati yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, antara orang-orang yang rugi dalam bulan Ramadan ini ialah dia tidak berdoa waktu sahur. Masa bila lagi kita nak berdoa waktu sahur, sedangkan waktu biasa kita bangun pukul 6 lebih, subuh pun dekat-dekat nak habis subuh, sembahyang jemaah jauh sama sekali kita nak pergi. Tapi dalam bulan sahur, keberkatan. Paling-paling tidak kita kata, ya Allah ya Tuhanku, kau berilah pengampunan pada aku, permudahkan segala urusanku, terimalah amal ibadat ini dan anugerah kesempurnaan, keberkatan dan rahmatmu kepada aku dan sekeluarga. Dengan secara otomatik, benda gaib itu akan menyerap masuk dalam diri kita. Sama lah juga dengan buka puasa. Bila buka puasa, kita seronok, bukan kerana kita seronok nak makan, tapi kerana kita seronok untuk berdoa sebelum buka puasa. Kerana itu merupakan didikan yang Rasulullah kata, dua perkara itu, doa masuk sahur dan berbuka, ialah bagaimana keadaan untuk membentuk sasiah kita peribadi yang baik. Sebab tu saya tegur orang. Kalau apa-apa dekat-dekat buka puasa, maju buka puasa, 10 minit saya kata buat macam doa, zikir banyak. Kerana pada waktu itulah merupakan di antara mustajab kita berdoa untuk membentuk sasiah peribadi kita. Oleh kerana itulah Siti, sebenarnya kita sebenarnya kena tune otak kita, pemikiran kita, bahawa bulan Ramadan ialah bulan mengambil kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tujuan Allah untuk beri panduan pada kita, bimbingan pada kita, supaya kita ni terdidik jiwa kita.
Kalau jiwa kita tak terdidik, lepas ni macam itulah juga. Marilah raya 4 kali raya pun terdidik. Itu je. Betul. Prof, Hmm. selalunya orang berpuasanya tapi masih lagi marah. Kan? Puasa tapi marah. Tapi saya tertariklah dengan yang Prof kata tadi, sikap orang yang merokok menahan sabar. Maksudnya kita masuk dalam konteks sabar lah, Prof. Jadi apa sebenarnya maksud sabar dalam konteks Ramadan ni, Prof? Dia sabar ni macam-macam, Siti. Sabar kerana lapar. Sabar, kalau tengok Islam, dalam Islam dia kata sabar. Sabar ni adalah yang pertama, sabar daripada melakukan ibadat. Yang kedua adalah sabar daripada melakukan maksiat. Lepas tu sabar dengan ujian. Ada 3 sabar. Cuma dalam sabar Ramadan ini adalah dia sabar ialah kerana dia sabar bagi dia adalah kerana tak boleh melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dia buat hari-hari. Itu cetek sabar dia. Jadi kalau tengok pada 3 konteks tersebut, yang pertama ialah sabar untuk menerima ujian. Ada orang biasa terima ujian, dia sabar. Betul. Kemudian sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Ni tak sabar ni kerana melaksanakan perintah. Lambat lagi ke, bertukar ni azan asar dengan maghrib ni. Azan asar maghrib bertukar. Azan zuhur pun dah senap perut dah. Lepas tu bersabar untuk mengelakkan melakukan maksiatan. So dalam 3 perkara ni saya rumuskan. Yang pertama, bulan Ramadan ujian. Maka bila ujian, maka terkandunglah sabar yang pertama. Yang kedua adalah sabar kerana kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi kita kena sabar, ni perintah Allah sebulan. Lepas tu sabar dalam keadaan kita mengelakkan berlaku kemaksiatan. Dan dalam bulan sabar ini, katanya Rasulullah SAW, ruginya orang yang membuat dosa dalam bulan Ramadan dan tidak dapat pengampunan daripada Allah SWT. Okey, Prof. Jadi Prof, adalah orang beritahu Siti, nak buat podcast dengan Prof betul. Dia kata macam ni, boleh tak tolong tanya Prof dari sudut psikologi atau emosi, macam mana dia nak tahan marah ketika lapar. Dia kalau lapar memang dia marah. Dia tak sabar juga. Bagaimana Prof? Mungkin boleh Prof kongsikan tips. Puasa adalah membunuh kemarahan. Bermakna jika berpuasa ada marah, bermakna puasa tu kena perbetulkan kaedah berpuasa. Saya khawatir takut berpuasa, pahalanya hilang begitu saja. Walhalnya puasa boleh membunuh kemarahan. Jadi membunuh nafsu tersebut. Jadi bermakna bagi saya, perbetulkan kaedah berpuasa. Cek balik. Masa sahur tadi ni, doa atau tidak. Ataupun mungkin dia tidak bersahur. Ataupun dalam kita berbuka puasa, kita doa atau tidak. Mungkin dia tidak berdoa. Jadi bermakna sekadar puasa menahan lapar dengan dahaga. Jadi kalau setakat lapar dengan dahaga, maka puasa lah macam mana pun, 1000 bulan sekalipun, dia tetap akan marah kerana sebenarnya puasa itu gagal untuk menjadi mekanisme untuk membunuh kemarahan tersebut. Okey, so menjawablah tadi kalau orang tanya tips tu Prof dah jawab dah. Jadi bagaimana pula untuk urus tekanan kerja ketika tenaga kita dah berkurang? Sebenarnya puasa ni tak adalah kurang tenaga, tapi kita dah terbiasa setiap hari makan 8 pagi sampai ke malam kita makan. Jadi bila bulan Ramadan ni kita kurangkan sedikit makan, tapi orang menganggap benda tu tenaga berkurangan. Jadi bagaimana Saya percaya kepada volume kerja. Mungkin kalau kita dalam bulan Ramadan ni kita kurangkan aktiviti kita yang bersifat fizikal. Kita kena banyaklah macam kalau orang akademik menulis, membincang, merangka strategi, buat program-program ukhuwah dan sebagainya. Itu pun kerja. Dalam hal ini sebenarnya kita kena ingat bahawa walaupun orang kata bahawa memang Ramadan ini bila bulan tu macam tak apa nak semangat sikit buat kerja. Sebenarnya itu adalah kita duk sebut-sebut banyak kali. Sebenarnya okey je pun. Saya semalam sebagai contoh Siti, balik daripada rumah, selepas pada mesyuarat bekerja 3 minit sampai rumah nak buka puasa. 3 minit. Bayangkan 3 minit angkat doa sampai rumah terus angkat doa. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Lepas tu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bersama dengan doa bersama keluarga. Jadi isteri saya kata alhamdulillah, dia kata masih sempat berdoa dengan abah, dia kata. Bermakna saya nak beritahu you bahawa kita jangan letakkan bahawa kerja kita menjadi satu halangan untuk kita meneruskan ibadat dengan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Umpama macam inilah. Kalau kita gosok baju, takkan bulan Ramadan kita nak gosok baju cincin-cincin macam tu je. Betul. Kita tetap akan gosok baju dengan baik, dengan elok. Yang mana-mana kedutan tu kita kena elok baik-baik. Sebab apa? Kerana kefungsian kita nak gosok baju ialah supaya baju tu nampak elok. Takkanlah bila bulan Ramadan kita gosok baju pak macam tu. Bermakna tak elok nampak pada pandangan orang lain dan pandangan kita sendiri. Adakah kita nak biarkan macam ni berlaku pada orang lain dan pada kita sendiri? Jadi soalnya sekarang ialah sebenarnya bergantung pada kita lah. Ya, Siti? Sebenarnya bergantung pada diri sendiri. Ya. Ada juga sesetengah tu merasa kosong, tak rasa apa-apa pun bulan Ramadan. Ada kan Prof? Macam
Dia Biasa kosong tu Ramadan. perut dia lah. Kosong. Okey. Jadi kenapa ada orang rasa emosi ni semakin berat ketika waktu Ramadan? Dia lah, macam saya katakan tadi lah. Bahawasanya selagi kita tak faham tentang Ramadan ini, selagi kita takkan dapat fadilat dia lah. Ginilah Siti, sebab Siti duk tanya banyak sangat pasal emosi ni. Saya mudah aja cakap. Dia, syurga ni bukan dapat dengan mudah. Hanya orang berusaha untuk mencari syurga ini, dia akan dapat. Jadi kalau setakat kita ni banyak protes kan, kalau kita buat kursus motivasi lah kan, kalau kita buat kursus motivasi ni, adalah modul-modul yang kita lakukan. Dia dah masuk modul pertama, dah skip dah. Payahlah macam tu, tak boleh. Saya ni, dalam hidup ni, prinsip saya satu je. Kalau benda macam tu kita kena buatlah. Tambah-tambah yang perintah tu bukan ketua jabatan kita. Yang perintah kita tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita. Itu kena ingat betul-betul. Jadi saya khawatir kita tak dapat beza antara perintah manusia dengan perintah Allah. Ingatlah, kalau perintah Allah tu dilakukan dengan baik, maka kita pegang dengan baik, kita hadam betul-betul, maka Allah akan membalik-balikkan hati kita. Daripada serabut akan jadi lebih tenang. InsyaAllah. InsyaAllah, Prof. Jadi nak minta sedikit nasihat Prof lah kepada pendengar kita tentang urus emosi atau indahnya Ramadan ni sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala mengatur kehidupan saya. Tetapi saya tahu bahawa daripada perubahan setahun ke setahun, kita tahu ada perubahan-perubahan karakter pada diri kita. Mungkin kita lebih tenang, lebih sabar, semakin berumur dan sebagainya. Saya percayalah kerana kemungkinan besarlah kerana doa-doa kita dalam bulan Ramadan yang lampau. Bagi orang muda-muda lah. Ini saya nak bagi teguran sikit bagi orang muda-muda. Gunalah Ramadan ini sebagai bulan untuk mendidik jiwa kita. Dan yakinlah, perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala berikan pada kita tentang rahmat, berkat, kita tak nampak. Tetapi kalau kita jaga betul-betul perintah Allah ini, Allah Ta'ala akan menjaga kita. InsyaAllah, peribadi yang tenang akan terbentuk selepas ini. Kalau belum mati, jumpa lagi Ramadan tahun depan, gunakan keadaan yang sama, sehingga kan begitulah seterus-terusnya. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, jadikanlah amalan ini menjadi panduan akhir untuk kita. Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang besar pada kita, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Prof atas perkongsian. Tapi Prof nak minta satu lagi, sedikit-sedikitlah Siti nak minta daripada Prof. Itu nasihat kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita. Keperluan dan kehendak Prof. Kita dah nak raya ni, jangan membazir lah. Kita nak minta sedikit Prof boleh kongsikan ini. Seperti mana saya katakan tadi, ialah matlamat kita raya ialah kerana kemenangan kita berpuasa. Kemenangan kita bermuhasabah diri. Saya nak nasihat sikit lah. Mungkin nasihat saya relevan atau tidak tu masing-masing lah. Bagi saya bersederhana lah. Dalam kita nak raya ni bersederhana. Ni kadang-kadang kita nak raya sampai buat pinjaman bank. Kena cari duit tu. Dapat bonus pun cepat habis. Jadi sebenarnya bersederhana lah. Makan-makan. Sebenarnya kita semua ada pengalaman. Pagi raya ni banyak mana kita nak makan. Pagi raya. Betul. Masak nasi kadang-kadang tak habis. Makan kesal, kecewa, tetamu tak datang. Sebenarnya bersederhana terlebih baik. Lebih baik bersederhana, kemudian silaturahim, kena banyakkan silaturahim. Banyak jumpa keluarga-keluarga. Cari keluarga-keluarga yang mana kita tak jumpa. Susuri rumah dia. Walaupun kampung jauh, bawalah makanan sikit ke bekalan. Kerana silaturahim itu dalam menyambut kemenangan kita Ramadan, itu lebih penting daripada membesar-besarkan dengan aneka jamuan dan aneka perkara-perkara yang macam-macam yang saya katakan dalam hari biasa macam-macam. Nak besarkan lansir kita, nak tukar sofa dan sebagainya. Boleh, tak masalah sekiranya mampu. Tapi bersederhana itu lebih baik. Lah. Baiklah, terima kasih Prof. Jadi Ramadan ni bukanlah bulan tanpa cabaran. Ada cabarannya, tapi ini juga bulan untuk kita belajar cara menguruskan cabaran ataupun belajar untuk melatih emosi. Kalau kita mampu tahan lapar, kita juga mampu menahan marah. Semoga Ramadan kali ini bukan sekadar ibadah zahir tetapi juga penyucian hati.